Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. Thank you support. Petikan ini daripada Facebook page PGIRM. Isu cadangan penubuhan parti politik oleh sebahagian kumpulan pencarum. Nombor 1, adakah PGIRM terlibat dengan cadangan penubuhan parti politik ini? Jawapannya adalah tidak. PGIRM tidak terlibat, tidak menyokong dan tidak merancang untuk menubuhkan parti politik. Cadangan tersebut datang daripada sebahagian kecil pencarum di luar sana, bukan daripada PGIRM. Nombor 2, adakah parti itu mewakili pencarum secara rasmi? Jawapannya tidak. Suara rasmi pencarum KWSP sejak 2021 ialah melalui PGIRM, iaitu Badan Masyarakat Sivil, NGO, bukan parti politik. Nombor 3, mengapa PGIRM tidak terlibat dalam penubuhan parti? Kerana perjuangan KWSP bukan agenda pilihan raya, PGIRM ditubuhkan untuk memperjuangkan dasar, berunding dengan kerajaan dan KWSP, menyelesaikan isu melalui saluran institusi, bukan untuk bertanding pilihan raya. PGIRM mesti kekal neutral dan profesional. Nombor 4, adakah PGIRM anti kepada kumpulan yang mahu tubuh parti? Jawapannya tidak. Itu hak mereka sebagai rakyat, tetapi PGIRM tidak akan menyertai, mengiktiraf atau dikaitkan dengan mana-mana platform politik. Nombor 5, mengapa sekarang wujud kumpulan mahu tubuh parti? Biasanya perkara ini muncul apabila pencarum kecewa, suara tidak didengari dan ada pihak cuba mengisi kekosongan naratif. Sebab itu PGIRM perlu kukuh suara rasmi supaya pencarum tidak berpecah dan tidak keliru. Nombor 6, adakah pencarum perlu ikut parti tersebut? Itu pilihan masing-masing. Namun, PGIRM ingin ingatkan bahawa perjuangan KWSP perlu diplomasi dasar, bukan retorik politik dan bukan bergantung kepada keputusan pilihan raya. Nombor 7, siapa suara rasmi pencarum dalam isu KWSP? PGIRM, hanya PGIRM yang berhubung dengan MOF, KWSP, PAC dan Parlimen, dan juga mengeluarkan kenyataan rasmi, menghantar surat rasmi, terlibat dalam seksi libat urus dan kekal konsisten sejak 2021. Nombor 8, adakah PGIRM akan kekal sebagai NGO? Jawapannya ya, PGIRM tidak akan berubah menjadi parti politik dan tidak akan diseret ke dalam agenda politik sesiapa pun. Nombor 9, adakah penubuhan parti oleh kumpulan luar ini akan ganggu perjuangan PGIRM? Jika tidak ditangani, boleh menyebabkan pencarum keliru, suara bercabang dan wujud persepsi PGIRM pecah dua. Sebab itu, PGIRM menegaskan suara tunggal pencarum ialah PGIRM, bukan mana-mana parti baharu. Dan akhir sekali nombor 10, apa tindakan PGIRM selepas ini? PGIRM akan terus berjumpa PAC, MOF, KWSP, mendesak dalam saluran rasmi, memperkemas tuntutan dan memastikan suara pencarum kekal satu, jelas dan kuat. PGIRM fokus pada penyelesaian, bukan politik. Jelas Presiden PGIRM, Azmi Muhammad Tahir. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua dan semoga bermanfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.